Okay, hai. Bertemu kita dalam video yang seterusnya. Bagaimana untuk awak nak buat report data demografi untuk deskriptif untuk demografi. So, awak dah selesai siapkan kita punya deskriptif table ni. Okay. Kena buat awak punya jantina semua ni. Lengkapkan lah. Ambil daripada kita punya output tadi tu. Okay, so next awak kena buat reporting. How you want to report? How you want to... Sebab kita ni subjek ni penakulan data. Macam mana data ni awak nak interpret, nak memberikan gambaran. Jadi, first kita kena buat awak punya maklumat mengenai demografi. Ni kita punya tajuk. And then awak kena terangkan soal sidik ni. Kita ada 5 bahagian. Kita ada apa bahagian dia. Lepas tu baru kita start kat sini. Bahagian A menerangkan mengenai maklumat demografi. Apa benda yang ada? So ada 6 item. Lepas tu bagi tahu apa item yang ada. Dan juga keluarkan kat mana jadual 1. Ingat label tau, jadual 1. Analisis deskriptif demografi responden. So bagi tahu jadual 1 menunjukkan dapatan deskriptif menggunakan nilai frekuensi dan peratusan percentage. Okay, so keluarkan ni. Dia kena ada ni, kita ada introduction lah. Kalau kita nak jumpa orang, kita cakap kan. Sama juga dengan ni, kena ada introduction. Okay, based on that, untuk yang seterusnya, so jadual 1 mempamerkan bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini seramai 64 orang yang terdiri pada 31 orang lelaki, 48.4% dan perempuan berapa? Macam tu je. Okey. Tahun pengajian pelajar terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 9 orang pelajar tahun pertama. So kita tengok, ambil data ni je tau, keluar letak. 14.1%, 4 orang pelajar tahun 2, 33 orang pelajar tahun 3 dan 18 orang pelajar tahun 4. Okey, daripada sampel kajian ini. Okey, alright. So seterusnya 96.9% pelajar daripada sampel kajian ini mempunyai laptop atau komputer peribadi. Ini tengok kat sini. Ni percentage ni. So tulis kat sini. Berapa ramai orang? 62 orang. Mana tadi? 61 ke 62? 62 dah Zanaria. Okey, 62 orang. Okey. 62 orang betul. Berbanding dengan yang tidak memiliki 2 orang. Manakala 95% pelajar daripada sampel kajian ini mempunyai akses kepada internet. 61 orang. Berbanding yang tidak memiliki akses kepada mempunyai akses kan. So 3 orang. So berapa percentage dia. Oleh itu, pemilikan laptop dan komputer peribadi dan akses kepada internet responden kajian ini pada tahap yang tinggi, melebihi 90%. Okey. So itu saja cara nak report dia. Okey. Kena bagi tahu ini sebenarnya interpretation awak. Sebab sekarang ni kita nak tengok berapa sampel orang ni, jadi dah berapa ramai, berapa umur, berapa fakulti terlibat. So kalau macam kes awak, satu fakulti je kan, so tak perlu explain kat sini lah. Sebab memang dah ada ni, cuma FETV je. Kalau ambil FETV je lah. Kalau ambil FKE je lah. Okay. So terangkan, so laptop ni, kenapa data laptop ni kita nak, kenapa data ni apa benda nak. So boleh kita nak jelaskan. Okay. So itu saja cara nak analisis data deskriptif. Okay, sekian. Terima kasih.